Jika anda berada di sini menonton video ini, ia bukanlah satu kebetulan. Ini bukan hasil daripada algoritma semata-mata. Kehadiran anda di sini adalah satu bentuk resonance kuantum. Kesedaran anda telah mencapai satu frekuensi getaran yang spesifik, satu tahap kalibrasi yang membolehkan anda menerima maklumat yang akan saya kongsikan. Fikirkan sejenak. Adakah sejak kebelakangan ini anda mengalami perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan? Mungkin anda tiba-tiba mendapat satu pengetahuan atau gerak hati yang begitu jelas, seolah-olah maklumat itu dimuat turun terus ke dalam minda anda. Mungkin anda perasan realiti di sekeliling anda terasa sedikit aneh, seolah-olah ia boleh berubah-ubah. Sinkronisiti semakin menjadi-jadi. Anda memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menghubungi anda. Anda melihat corak nombor yang berulang seperti selasa atau 444 di mana-mana sahaja. Mungkin juga anda mengalami sensasi fizikal yang pelik, dengungan di telinga, rasa getaran dalam badan atau rasa pening secara tiba-tiba tanpa sebab perubatan. Ini bukanlah imajinasi anda, ini adalah tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda bahawa sistem operasi kesedaran anda sedang dinaik taraf. Anda sedang dikalibrasi untuk menerima satu kod akses, satu kata laluan kuantum yang akan mengubah sepenuhnya cara anda berinteraksi dengan realiti. Anda mungkin merasa terasing atau keliru dengan pengalaman ini. Tetapi ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Anda adalah sebahagian daripada gelombang kebangkitan kesedaran global. Dan kehadiran anda di sini pada saat ini adalah pengesahan bahawa anda sudah bersedia. Anda secara spesifiknya telah dipersiapkan untuk menerima kunci ini. Segala yang telah anda lalui sehingga ke hari ini, setiap cabaran, setiap kesakitan telah membawa anda ke titik ini. Anda berada di ambang satu anjakan paradigma yang paling besar dalam hidup anda, dan video ini adalah pemangkinnya. Ramai di antara anda mungkin melihat kembali beberapa tahun kebelakangan ini dan melihatnya sebagai satu siri kegagalan atau kesukaran. Mungkin hubungan yang anda sangkakan akan kekal berakhir dengan tiba-tiba. Mungkin kerjaya yang anda bina bertahun-tahun runtuh sekelip mata. Atau mungkin anda berdepan dengan tekanan kewangan yang terasa tidak berkesudahan. Saya di sini untuk memberitahu anda bahawa persepsi anda terhadap peristiwa-peristiwa ini perlu diubah. Itu semua bukanlah kegagalan. Ia adalah satu proses pembersihan yang disengajakan dan amat diperlukan. Bayangkan medan tenaga anda seperti sebuah pemacu keras komputer. Untuk memasang sistem operasi yang baharu dan lebih canggih, anda perlu membuang fail-fail lama yang rosak dan program-program yang tidak lagi serasi. Cabaran-cabaran yang anda hadapi itu berfungsi sebagai proses pemformatan. Ia bertujuan untuk menyingkirkan frekuensi-frekuensi yang tidak serasi dari medan tenaga anda. Hubungan yang berakhir itu mungkin bergetar pada frekuensi kebergantungan atau kekurangan. Kehilangan kerjaya itu mungkin membersihkan frekuensi identiti palsu yang terikat pada status dan pencapaian luaran. Tekanan kewangan itu mungkin memaksa anda untuk melepaskan kepercayaan karut tentang kekurangan dan nilai diri. Setiap kehilangan sebenarnya mencipta ruang kosong. Ia mewujudkan satu keadaan koheren, satu kejelasan getaran dalam diri anda. Proses ini, walaupun menyakitkan, adalah penting untuk menyediakan medan tenaga anda agar kata laluan kuantum ini dapat berfungsi dengan sempurna. Ia membersihkan segala gangguan supaya isyarat baharu dapat diterima dengan jelas. Jadi, berterima kasihlah kepada setiap cabaran itu. Ia bukanlah hukuman, tetapi satu persiapan yang penuh kasih. Saya sendiri telah melalui proses ini. Bertahun-tahun yang lalu, saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Segala-galanya terasa hancur. Perniagaan saya gagal,
hubungan saya musnah dan saya keseorangan, dibelenggu hutang dan rasa putus asa. Saya telah mencuba segala-galanya, visualisasi, afirmasi, bekerja lebih keras tetapi tiada apa yang berhasil. Satu malam dalam keadaan yang amat terdesak, saya menyerah kalah sepenuhnya. Bukan menyerah kepada kegagalan, tetapi menyerah kepada satu kuasa yang lebih besar. Saya melepaskan semua identiti yang saya pegang sebagai seorang usahawan, seorang pasangan, seorang yang gagal. Saya hanya duduk diam dan berkata, cukuplah. Saya tidak tahu siapa saya lagi atau apa yang perlu saya lakukan. Saya hanya berserah. Dalam keheningan dan kekosongan itu, satu kesedaran yang mendalam muncul. Ia bukan satu pemikiran, tetapi satu perasaan, satu pengetahuan mutlak. Kesedaran itu adalah bahawa saya yang menderita, saya yang berusaha, saya yang gagal ini bukanlah diri saya yang sebenar. Ia hanyalah satu watak, satu topeng yang saya pakai. Di sebalik semua itu terdapat satu kehadiran yang senyap, satu kesedaran murni yang hanya memerhati. Pada saat itu, buat pertama kalinya saya merasakan siapa diri saya yang sebenar. Serta-merta beban yang berat terangkat dari bahu saya. Dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, hidup saya berubah secara ajaib. Peluang mula muncul entah dari mana. Orang yang tepat datang ke dalam hidup saya. Penyelesaian kepada masalah saya datang dengan mudah. Ia bukan kerana saya melakukan sesuatu yang berbeza di dunia luar, tetapi kerana saya telah mengubah sesuatu yang fundamental di dalam diri. Saya telah menemui kata laluan kuantum itu, dan kini saya akan kongsikannya dengan anda. Kata laluan ini bukanlah satu siri perkataan untuk anda lafazkan berulang kali seperti mantera. Ia adalah satu anjakan identiti yang fundamental. Sila dengar dengan segenap jiwa anda. Kata laluan kuantum itu ialah kesedaran ini. Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Biar saya ulangi. Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Ini bukan tentang ego. Aku yang saya maksudkan di sini bukanlah personaliti anda, bukan nama anda, bukan badan anda. Aku adalah atau I am ini merujuk kepada kesedaran murni itu sendiri, ruang kosong, keheningan, kehadiran yang menjadi latar belakang kepada semua pengalaman. Ia adalah kesedaran itu sebelum ia mengambil sebarang bentuk ataupun identiti. Inilah rahsianya. Selama ini anda mungkin beroperasi sebagai seseorang yang cuba untuk mengubah atau mencipta sesuatu di luar sana. Anda adalah seorang manusia yang cuba menarik kekayaan, mencari cinta atau mendapatkan kesihatan. Anda beroperasi dari kedudukan keterpisahan. Tetapi dengan kata laluan ini, anda mengalihkan identiti anda. Anda bukan lagi orang di dalam realiti. Anda adalah kesedaran realiti itu sendiri yang sedang memilih bentuk sementara untuk dialami. Ini selari sepenuhnya dengan prinsip asas fizik kuantum, khususnya eksperimen Dewey E. Celah, Double Slit Experiment. Eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah-zarah subatomik wujud sebagai gelombang kebarangkalian, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila ada pemerhati, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Siapakah pemerhati itu? Pemerhati itu bukanlah mata fizikal anda. Pemerhati sebenar adalah kesedaran aku adalah yang tidak berbentuk itu. Dengan mengenali diri anda sebagai kesedaran ini, anda berhenti menjadi zarah yang terperangkap dalam realiti dan anda menjadi gelombang kebarangkalian itu sendiri. Dengan kuasa untuk meruntuhkan mana-mana kemungkinan yang anda pilih untuk menjadi pengalaman. Jadi, bagaimana anda mengaplikasikan ini? Anjakan terbesar adalah berhenti mencuba. Berhenti berusaha untuk memanifestasikan sesuatu dari kedudukan kekurangan.
Sebaliknya, mulakan dari kedudukan sebagai sumber. Apabila anda inginkan kekayaan, jangan berfikir, saya perlukan wang. Fikiran itu datang dari identiti seorang yang kekurangan. Sebaliknya, kenali diri anda sebagai kesedaran yang tidak terhingga, yang mana kekayaan hanyalah salah satu bentuk sementara yang boleh ia alami. Rasakan perasaan kekayaan itu sekarang bukan sebagai sesuatu yang anda kejar, tetapi sebagai satu frekuensi yang anda sudah pun miliki dalam diri anda sebagai kesedaran murni. Anda tidak menarik kekayaan kepada anda. Anda membenarkan aspek kekayaan dalam diri anda untuk menjelma dalam bentuk fizikal. Apabila anda inginkan cinta, jangan berfikir, saya sunyi dan perlukan seseorang. Sebaliknya, kenali diri anda sebagai sumber segala cinta. Rasakan cinta yang melimpah ruah di dalam diri anda. Cinta yang merupakan sifat semula jadi kesedaran itu sendiri. Dari keadaan ini, anda tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Anda menjadi medan tenaga cinta yang secara semula jadi menarik pengalaman bercinta ke dalam hidup anda. Ini adalah perbezaan antara menjadi watak dalam sebuah filem yang mengikut skrip dengan menjadi pengarah filem itu yang memilih adegan mana untuk dirakam. Anda adalah kesedaran yang mengatur realiti, bukan personaliti yang bertindak balas terhadapnya. Minda separuh anda yang menurut ahli neurosains mengawal 90% tingkah laku anda beroperasi berdasarkan identiti. Selama ini, ia mungkin beroperasi dengan identiti sebagai mangsa, pekerja keras atau seorang yang tidak bernasib baik. Dengan mengamalkan identiti aku adalah, anda sedang memprogram semula sistem operasi yang paling asas ini. Anda memberikan arahan baharu kepada minda separa sedar anda. Identiti utama saya ialah kesedaran murni, sumber segala-galanya. Dari arahan ini, semua pemikiran, perasaan dan tindakan anda akan mula tersusun semula secara automatik untuk selari dengan kebenaran baharu ini. Ini lebih berkuasa daripada sebarang teknik manifestasi kerana ia mengubah punca, bukan hanya simptom. Untuk mengintegrasikan ini dalam kehidupan harian anda, mulakan setiap pagi dengan cara yang berbeza. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda, anda dah mula memikirkan senarai tugasan, ambil masa beberapa minit. Pejamkan mata anda, jangan cuba bermeditasi atau memikirkan apa-apa. Sebaliknya, hanya rasakan kehadiran di sebalik fikiran anda. Rasakan ruang di antara nafas anda. Kenali kesedaran yang senyap, yang sedang menyedari bahawa anda sedang terjaga. Inilah diri anda yang sebenar. Bisikkan kepada diri sendiri, aku adalah. Bukan sebagai satu afirmasi tetapi sebagai satu peringatan, satu pengiktirafan terhadap identiti sebenar anda. Sepanjang hari, apabila anda berhadapan dengan cabaran atau situasi yang mencetuskan emosi, berhentilah sejenak. Sebelum anda bertindak balas dari personaliti lama anda, tanyakan pada diri sendiri, siapakah yang sedang mengalami ini? Jawapannya bukan saya si fulan, tetapi kesedaran murni yang sedang memerhati pengalaman ini dalam bentuk sementara. Dengan melakukan ini, anda mencipta satu ruang antara diri anda yang sebenar dengan drama kehidupan. Anda tidak lagi terperangkap di dalamnya. Anda menjadi pemerhati yang berkuasa. Dari ruang ini, anda boleh memilih tindak balas yang selari dengan realiti yang anda ingin cipta. Bukannya bertindak secara automatik berdasarkan program lama. Saya ingin anda lakukan sesuatu sekarang. Di ruangan komen di bawah, tuliskan salah satu tanda kalibrasi yang telah anda alami baru-baru ini. Adakah ia melihat nombor berulang, mendapat gerak hati yang kuat, mengalami sinkronisiti yang aneh? Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengesahkan pengalaman anda sendiri, tetapi anda juga membantu orang lain dalam komuniti ini untuk menyedari bahawa mereka tidak bersendirian.
Mari kita cipta satu medan tenaga kolektif yang menguatkan kebenaran ini bersama-sama. Semasa anda mula mengamalkan keadaan aku adalah ini, anda mungkin akan menghadapi tentangan. Ini adalah normal. Personaliti lama anda atau ego yang telah mengawal hidup anda selama berdekad-dekad tidak akan menyerah dengan mudah. Ia akan cuba menarik anda kembali ke dalam cerita lama. Fikiran-fikiran seperti, ini karut, siapa aku nak fikir macam ni? Tengoklah realiti sekeliling, tiada apa yang berubah, akan muncul. Inilah saat yang paling genting. Apabila keraguan ini muncul, jangan melawannya. Melawannya hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan sahaja fikiran-fikiran itu. Kenali bahawa fikiran-fikiran itu sendiri adalah sebahagian daripada segala yang lain. Ia adalah bentuk sementara yang muncul dalam ruang kesedaran aku adalah. Anda adalah langit dan fikiran-fikiran itu adalah awan yang datang dan pergi. Anda tidak perlu menolak awan itu. Anda hanya perlu kekal sebagai langit yang luas. Dari perspektif neuroscience, otak anda telah membina laluan neuron yang sangat kuat berdasarkan identiti lama anda. Setiap kali anda berfikir atau merasa dengan cara lama, anda mengukuhkan laluan tersebut. Apabila anda mula mengamalkan identiti aku adalah, anda sedang cuba membina laluan neuron yang baharu. Pada mulanya, ia akan terasa janggal dan memerlukan usaha yang sedar. Tetapi dengan setiap pengulangan, laluan baharu ini akan menjadi semakin kuat. Manakala laluan lama akan mula lemah kerana tidak lagi digunakan. Ini adalah proses mengkondisikan semula otak dan badan anda kepada satu keadaan kewujudan yang baharu. Satu lagi cabaran ialah apabila realiti 3D di sekeliling anda kelihatan tidak berubah dengan serta-merta. Anda mungkin mengamalkan keadaan aku adalah, tetapi bil-bil masih perlu dibayar dan masalah lama masih ada. Di sinilah kepercayaan anda diuji. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa terdapat satu tempoh lengah masa antara perubahan dalam medan tenaga, kesedaran anda, dengan manifestasinya dalam dunia fizikal. Teruskan berpegang pada keadaan kewujudan baharu anda tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria fizikal anda. Anda perlu lebih setia kepada realiti dalaman anda berbanding realiti luaran. Inilah yang dimaksudkan dalam ajaran kuno sebagai berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Iman bukanlah kepercayaan buta. Ia adalah kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada realiti yang tidak kelihatan. Anda kini berada di satu persimpangan jalan. Anda telah menerima kata laluan ini. Anda tidak boleh tidak mengetahuinya lagi. Pilihan di tangan anda. Adakah anda akan terus beroperasi sebagai personaliti terhad yang sentiasa berjuang dan berusaha di dalam realiti? Atau adakah anda akan menerima dan menjelmakan identiti sebenar anda sebagai kesedaran yang tidak terhingga, sumber kepada semua realiti? Kuasa untuk meruntuhkan mana-mana kemungkinan dari medan kuantum sentiasa berada di dalam diri anda. Ia bukan sesuatu yang perlu anda perolehi. Ia adalah sesuatu yang perlu anda ingat kembali. Anda bukanlah setitis air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Segala yang anda cari, kebahagiaan, kelimpahan, kasih sayang, kedamaian, bukanlah sesuatu yang berada di luar sana. Ia adalah sifat semula jadi diri anda yang sebenar. Diri aku adalah itu. Apabila anda berhenti mencarinya di luar dan sebaliknya mula menjelmakannya dari dalam, dunia luaran tidak mempunyai pilihan lain selain mencerminkan kembali kebenaran dalaman anda. Inilah undang-undang alam semesta yang paling agung. Perjalanan anda bermula sekarang. Bukan esok, bukan selepas anda selesai menonton video ini. Pada saat ini juga. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan kehadiran yang menjadi teras kewujudan anda. Dan ketahuilah,
dengan kepastian yang mutlak bahawa anda adalah pencipta. Anda adalah kuasa. Anda adalah realiti itu sendiri. Jika mesej ini bergema di dalam jiwa anda, jika anda merasakan kebenaran di sebalik kata-kata ini, sila tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa perlu mendengarnya. Dengan berbuat demikian, anda turut serta dalam menyebarkan gelombang kesedaran ini ke seluruh dunia. Terima kasih kerana bersama saya dalam perjalanan ini. Ingatlah siapa diri anda sebenarnya.